Rumah kita dah siap guys. Alhamdulillah. Daripada angan-angan, Alhamdulillah menjadi realiti. Bermula dengan kita sodok tanah dulu. Kita ratakan tanah. Kita buat tapak. Siapa tengok video saya sebelum-sebelum ni, Alhamdulillah kita dah start projek ni daripada bulan 9. Alhamdulillah sekarang dah siap. Siaplah satu rumah mesra rakyat. Kita akan jadikan office dan rumah pekerja. Jom saya bawa masuk ke rumah mesra rakyat. Alhamdulillah sangatlah luas dan selesa. Dia ada 3 bilik. Ini kita buat render kasar dulu. Kita nak pasang mozaik itu adalah tambahan yang kita kena bayar sendiri. Ini adalah bilik master yang pertama. Bilik master yang pertama dia menghadap kepada vertigasi kita. Bilik air tersedia dengan tiles 5 kaki. Alhamdulillah cantik dan dia ada bagi satu kipas untuk satu rumah. Ini ruang tengah dia, tak ada kipas. Kalau kita nak kipas kena tambah sendiri duit. Tingki pun dia akan bagi yang basic besi ni saja. Kalau kita nak tambah tabletop. InsyaAllah kita akan pasang akan datang. Ini pula bilik yang kedua, hanya lampu diberi. Jadi kalau kita nak tambah kipas kena tambah modal sendiri. Ini pula bilik yang ketiga, sama juga kipas pun kita kena tambah sendiri. Ini toilet luas. Waktu kita memasak pun cantik tak pemandangan. Kita akan nampak kereta api yang lalu dan kita nampak pokok cili yang subur. Pemandangan dari bilik master pun tak nak kalah juga. Dia pun nak menang juga. Pemandangan daripada plot vertigasi yang baru. Paip air masuk pun tuan rumah kena sedia sendiri tau. Siapa nak tengok saya pasang sendiri? Cuba komen kat bawah. Electrical pun kita kena upah sendiri. Sharing yang basic dia akan bagi, tapi kalau kita nak tambah plug point, kita nak tambah plug point aircon, semua tu kita kena tambah duit bayar pada kontraktor. Itulah rumah SPMB. Alhamdulillah sangat kita dapat. Dan hari ni pihak SPMB serah kunci, seronok sangat ibu. Setelah selesai kita minum-minum sikit air kelapa muda kepada pihak SPMB dan pihak kontraktor. Terima kasih banyak. Boleh dah kita sambung projek vertigasi kita. Part berapa dah tak ingat, dah lama tak buat. Okay guys, jumpa lagi for next video. Bye bye.